Kadang-kadang kan, bila tengok video-video motivasi dekat internet ni, lepas dia tengok rasa macam berkobar-kobar kan. Rasa macam semangat, rasa nak mencapai impian. Tapi, bila habis dia tengok, 1-2 hari, lepas tu hilang dah semangat tu. So, tengok video motivasi semua tu ada baiknya, tapi dia bukanlah satu benda yang perlu dijadikan sebagai pembakar semangat semata-mata. Kalau nak capai impian dalam hidup, tapi benda pertama yang difikirkan, yang dicarikan adalah motivasi, maka tak buat kerja lah jadinya. Apa yang diperlukan adalah disiplin. Membina disiplin, membina rutin, lepas tu paksalah diri buat dulu. Kalau nak asyik tunggu semangat datang, mungkinlah dia datang sekejap, lepas tu hilang balik. So, bila rutin tu dah jadi tabiat, disiplin tu dah ada, lama kita akan jadi bermotivasi dengan sendirinya. Dah tak perlu dah tengok video-video motivasi yang macam sekarang sekalipun.